Dah lama tidak dipanggil untuk program Mengakar dan Merimbun TOT SPM Negeri Perak. Syukur Alhamdulillah dapat bersama berjumpa rakan-rakan lama otai di kursus ini. Maknanya 30 tahun yang akan datang ni perlu difikirkan sekarang. What is Malaysia? Dengan izin kan, What is Malaysia by 2057? Jadi confirm kita tak ada lah. Saya dah 68. Tapi yang Tuan Timbalan kita ni berapa umur? Muda lagi. 29. 30 tahun lagi dia 50 tu je. Dia berdiri kat sini. Sebagai besar kita ni mungkin tak ada. Tetapi kalau kita tidak berfikir sekarang untuk mendefinisikan negara ini yang for the next 30 years je, untuk sampai abad yang pertama, dan suasana persekitaran yang ada sekarang ini akan menentukan future ataupun masa depan yang akan datang. Bila saya sebut suasana persekitaran apa? Dalam konteks sama ada sosiopolitik dalaman, di peringkat rantau ataupun di peringkat global. Dan lebih memimpin kerajaan, rupanya sempat dia menulis buku Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Our Ignorance in Post-Normal Time. Dan kebetulan dia punya speech writer dia, Presiden ISIS Profesor Datuk Dr. Faiz Abdullah, meluncurkan buku yang baru yang bertajuk Strategic Shift Preparing Malaysia for a Turbulent Future. Nak kena khatam dulu. Kalau nak faham, sebab orang kata Malaysia Madani ni too philosophical, tak landing, tak sampai. Sebut Tuan Ahmad Haji semua tahu, sebut Sarah lagi semua tahu, dapat semua 100 ya. Tapi sebut Madani ada macam biasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Terima kasih Puan. Yang jadi masalahnya ialah dalam konteks tabir urus umpamanya 3 bulan tu biasa lah. Dia sebut macam tu. Ingat, permohonan ni kenapa tak proses lagi? Tak cukup 3 bulan ni. Google check. Ayatnya ialah kita nak jadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat, bermaruah dan bertamadun. 60 tahun lebih dulu almarhum Tengku sebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah asas penulisan buku skrip atau Madani ini ialah kefahaman tentang apa yang disebut post-normal time, ya, pasca normal. Apa maksud pasca normal? Maknanya yang normal-normal ni sudah berakhir. Dah berakhir, dah sampai penghujung. Tapi normal baru ni masih belum jelas lagi. Kita berada di satu penghujung era where the normal tak boleh menyelesaikan masalah. Tapi bukan nak jadi abnormal pula. Jadi bila yang norms ini dah bukan lagi solution kepada segala masalah, dia buat ada new norms.
how we define the new norms. Dan cumanya pada saya kalau boleh diberi pencerahan lagi banyak, lebih untuk mudah difahami laras bahasanya dan konsep madani itu bagaimana dia boleh mendasari keperluan rakyat. Jadi kalau boleh selepas ini mungkin ada slot yang kedua, ketiga ke, rakyat ini kalau nak diberi keyakinan ianya lebih kepada ekonomi. Ekonomi, kalau difaham ekonomi itu memberi keyakinan pada rakyatlah untuk dia memberi sokongan. Ekonomi maksud saya macam SARA, infrastruktur dan juga bantuan-bantuan negara bangsa. Malah kalau kita lihat sekarang ini, kita kena fokus dengan apa yang kita diminta oleh AKN ni supaya memberi pemahaman kepada masyarakat. Pasal konsep madani ni bukan konsep yang kata biasa-biasa.